Tanda-tanda akhir zaman. Banyak berlaku maksiat. Tak kira lah di mana-mana pun. Semuanya disebabkan kita mentaati hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min zalik. Akhir zaman ni banyak berlaku maksiat disebabkan apa? Disebabkan kita menormalisasikan perkara tersebut. Kita tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Islam yang menahan diri. Hari ini hawa nafsu kita dituruti dan ditaati. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Jadi adakah kita hari ini beriman kepada Allah ataupun beriman kepada hawa nafsu kita sendiri? Kita boleh lihatlah keadaan kita sekarang ni. Di akhir zaman ni, maksiat-maksiat yang berlaku hari ni, zaman jahiliah sebelum-sebelum ni dah berlaku dah buat dah. Kita hari ni kembali kepada masyarakat Arab jahiliah tersebut. Auzubillahi min zalik. Kita boleh tengok macam mana UAE sambut Donald Trump dengan wanita-wanitanya yang geleng kepala dengan rambut panjang. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan Islam hanyalah sekadar buih, hanya sekadar tinggal nama saja. Kalau di Malaysia, IC lah saja Islam. Kalau di UAE, pakaian saja melambangkan Islam tu. Hakikatnya, luarannya, penampilannya memanglah Islam. Tapi gaya hidup dan perbuatannya tidak melambangkan Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, adakah kita masih nak percaya dengan bangsa Arab? Pastikan kita nak tengok dan kita nak rujuk negara-negara Arab ni, yang kita tengok saudara kita yang di sana padahal jiran saja, dekat aja, tak boleh nak hantar jet pejuang bantuan apa semua. Sedangkan bila Presiden US ni datang, macam-macam jet pejuang ada, boleh escort. Nampak tak hari ni? Kita ni bersekongkol dengan apa? Dengan siapa lagi? Yahud dan Nasara lah. Kita berkawan dengan musuh kita. Kita tidak nampak dan tidak kenal siapa yang musuh sebenarnya. Sebenarnya kita yang berkawan dengan musuh. Terbalik, sepatutnya kita kena berlawan dengan musuh, bukannya berlawan dengan diri kita sendiri, kan sesama kita sendiri. Ini berlawan sesama kita sendiri. Allahu Akbar. Kita hari ini umat Islam hilang jati diri. Yang dahulunya harimau mengaum, singa, ganas, macam-macam lah, kan, lambang-lambang yang boleh menyebabkan keganasan tu. Tapi hari ni kita ni jadi singa sirkus, kan, di train macam mana yang dahulunya boleh mengaum, sekarang boleh main bola, kan, boleh buat pertunjukan seperti mana sirkus lah. Itulah kita hari ni, Islam kita hari ni. Dah orang kafara pun tak nampak pun kita ni Islam yang sebenar. Tak nampak pun kita ni ganas. Dan kita bahawasanya kita bila kita menegakkan hukum-hukum Allah ni, barulah orang kafara duduk di bawah Islam. Tetapi hari ni kita terbalik. Islam berada di bawah. Hakikatnya orang kafara yang berada di atas kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebagai peringatan kepada kita semua, kembalilah kepada Islam yang menahan diri. Dan bagaimana kita nak dapatkan Islam yang sejahtera itu? Dengan membawa rukun Islam dan rukun iman kembali, kita mencemerlangkan, insya-Allah. Dengan itulah kita dapat kembali Islam yang sejahtera. Seperti mana baginda Nabi SAW bawa, kita kenalah bersatu. Bagaimana kita lihat, dan tak lama lagi raya haji dah, kan. Jadi macam mana prinsip haji tu, kan? Semua orang sama saja pakai ihram warna putih dan tidak pakai pakaian berjahit. Macam itulah juga kita Islam, bila kita bersatu, barulah bantuan Allah bersama kita. Barulah bantuan Allah bersama kita dan kita dapat menegakkan Islam yang sebenar, Islam yang bagaimana baginda Nabi SAW bawa. Jadi kepada umat Islam kita semua yang ada, marilah kita kembali kepada Islam yang sebenar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.